Puan Ayu yang berasal daripada Johor. Anaknya seorang lelaki berumur 20 tahun. Dia telah dipelawa oleh kawannya yang dipanggil nama gelaran Jepun. Nama sebenar tak tahu. Dan kawan dia ni pun dengan dia sekarang ni sama-sama berada di scam center di Cambodia, di Poipet. Individu yang rekrut ke-88 mereka ni dikenali sebagai Mr. MJ. Nama gelaran, nama sebenar pun tak tahu. Yang mana beroperasi di JB. Dia bukan juga telah rekrut mangsa-mangsa ni, dia juga cuba untuk merekrut bapa saudara ni yang ada kat sini pun. Hampir-hampir pergi. 11 hari bulan 4, dia cakap nak pergi kerja kat Rusia. Lepas tu, selepas seminggu, dia bagi tahu dia dekat KLIA. Lepas tu pergi dekat Kamboja. Sekarang ni saya dah tak boleh hubungi dia. Sekarang ni dia call pun sekejap je. Dia pernah cakap lah, kalau dia tak dapat buat sale, dia kena pumping 100 kali, kena ketuk ketamping 100 kali. So dia cakap badan dia semua sakit. So ada satu hari tu dia hantar voice, suara macam baru lepas menangis. Saya tanya dia okey tak? Lepas tu dia cakap okey. So yang hantar mesej tu bukan anak saya. Itu warden yang orang tu. Dia hantar WhatsApp, ibu tak payah risau, Najib selamat, makan semua cukup. Nanti cukup 6 bulan Najib balik. Tapi saya tahulah anak saya kan. Phone dia dipegang lah. Phone dia dipegang. Dia bagi dalam contoh pukul 10, pukul 11 kena pulang. Dia kata dia tertipu. Dia pun tak sengaja benda ni. Dia pun minta maaf dengan saya, dengan ibu, dengan ayah dia sekali. Dia ni terpengaruh lah. Dia kuat terpengaruh lah. So dia cakap dengan yang ni, jangan buat tindakan sebab yang lah. ni cakap kita orang nak buat report polis kan. Dia kata ibu jangan buat media macam ni semua dia tak bagilah. Dia kata nanti dia mati kat sana sebab pistol kat kepala dia cakap macam tu. Yang saya sedia maklum, dia kata MJ ni orang Johor, tapi asal dia ni tak silap saya Kemboja. Di sebelah kanan saya adalah Miss Lee, berasal daripada PJ. Abangnya berumur 40 tahun. Abang dia telah dipelawa untuk bekerja di Bangkok. Maka abang dia ikut kawan dia pergi ke Bangkok, dan daripada Bangkok telah dibawa masuk ke Miyawadi. Masa dekat Miyawadi ni, tengah-tengah tu memang dia ada minta family untuk bayar duit untuk selamatkan dia orang balik. Tapi sebabkan keluarga pun susah, so tak dapat kumpul duit tu. Yang at first 50,000, then Makin banyak. Apa last kali? 100,000 lebih. Ni orang yang ketiga ni, Encik Rex. Ini adalah bekas mangsa yang sebelum ni bekerja sebagai scam center. Tahun 2024 dari Malaysia pergi Dubai. Saya punya kawan recommend saya. Sebab itu masa saya biar hidup ada sikit susah. Saya cakap sana boleh ubahkan saya biar hidup. Saya tanya dia pergi sana buat apa. Dia cakap cuma duduk depan komputer, copy and paste. Cuma recommend customer untuk online punya kerja saja. So saya tanya dia gaji berapa, dia cakap dekat 5,000. So saya dekat Dubai 2 bulan. Sebab itu masa ada government sana pergi tangkap. So kita pindah pergi Laos. Sampai Laos saya baru tahu, oh ini scam punya. So saya ada pernah cakap sama ini bos, saya mau balik. Dia cakap boleh, you kasih duit saja 60,000. Tapi dia ada torture ke pressure juga? Ada. Tak ada customer baru, you kena OT 2 jam. Biasa kerja 13 jam. Kalau OT 2 jam, sudah jadi 15 jam. Lagi besok you lagi tak ada, lagi tambah 2 jam. Kalau 1 bulan you tak sampai hit target, potong lagi you punya gaji. Sampai you tak ada gaji. So 2 tahun dekat sana, saya lost everything. Saya punya barang semua tak ada. Rumah apa ni? Kena tarik? Kena tarik sudah. Kereta pun kena tarik. Wife tak pun tak dapat? Tak dapat sudah. Sudah hilang? Sudah hilang. Maklumat yang you dapat sekarang, scam center dekat Laos, Myanmar sekarang di Malaysia? Ya, kebanyakan dekat Malaysia sudah. Law di Myanmar dah diketatkan. FBI dah mula untuk terlibat masuk ke Myanmar, Cambodia semua ni. Maklumat yang kita terima, alternatif mereka ni dah mula relocate ke Malaysia. Lokasi nanti kita akan salurkan pada pihak authority.